Agroban menafikan sebarang penglibatan dalam video gimmick Solidariti Palestin yang tular baru-baru ini, memaparkan sebuah bot dengan logo syarikat berkenaan. Dalam satu kenyataan rasmi, Agroban menjelaskan bahawa pihaknya tidak mengetahui tentang penggunaan bot tersebut dalam acara berkenaan. Bank itu turut menegaskan, video yang dikongsikan di media sosial telah menimbulkan kekeliruan dan boleh disalah tafsir oleh orang ramai. Menurut Agroban, bot yang digunakan dalam rakaman tersebut sebenarnya pernah menjadi sebahagian daripada inisiatif promosi syarikat sebelum ini. Namun, penyertaan bot itu dalam program Solidariti berkenaan dilakukan tanpa pengetahuan atau kebenaran pihak bank. Agroban turut menasihati orang ramai agar lebih berhati-hati ketika memuat naik atau berkongsi sebarang kandungan di media sosial supaya tidak menimbulkan salah faham maupun persepsi negatif terhadap mana-mana pihak. Palestin, okey. Israel babi, Mukimah motherfucker.